Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam video belasan masa je sikat iaitu satu hari satu khabar guys. Alhamdulillah, kalau ada masa peluang gini insya-Allah boleh berjumpa dengan saya kalau saya ada maklumat baru untuk sapa menyapa kepada kita untuk info kita tahu deh dengan masa. Alhamdulillah, minta maaf. Hari ini saya nak sapa di segi orang panggil duk kena jaga masa sekarang negara kita masa sekarang patut keluar negara. Tu kita tengok masa sekarang dalam negara kita dulu iaitu mesti kena jaga budak-budak masa sekarang orang panggil cuang kolah katuk kolah cuti. Apabila kolah cuti gini memanglah adalah pihak orang budak tetapi tak tepat kita tu duk werau masa telah lepas tapi masa sekarang tu kok tahnung jadi kuatlah masa sekarang. Kok tahnung dalam negara Thai kita tu duk kuat masa sekarang ada ambil budak. Patu cara-cara dia tu dia law iaitu dia dengan tepung lah. Budak setuju gopo. Ya tengok budak dengan gopo dia setuju iaitu dengan tepung, dengan benda free, dengan benda-benda hok main gitu. Dia adalah cara-cara dia untuk apa? Untuk nak ambil budak ke sana tu. Dia law budak tu dulu. Kecek dengan budak tu mari make goni weh ada mari make tepung ni weh adik-adik. Ya masa sekarang kena jagalah. Tepat teh kita tak ada lagi tetapi kita tahu lebih molek. Iaitu kena pakai jaga. Tu so. Yang duanya masa sekarang ada duk tubik werau lah dalam di segi pemberita duk tubik iaitu kita on duit. Kita orang baik, kita orang cok tolong menolong. Kena jaga. Kena jaga masa sekarang. Apabila kita jadi orang baik, kita jadi orang berjuru, kita orang cok tolong orang. Iaitu kena jaga molek. Iaitu masa sekarang kalau masa dak tengok pemberita tu adalah ada satu orang mari suruh kita tu on duit kepada satu banci. Dia nak duit sok kita jangan kepada satu banci lagi. Dia mau duit sok cakap dah. Misal dia mau 10,000. Lepas kita ambil duit dalam banci kita on kepada demo tu 10,000. Tu nak ya tebah yang nak mai kita. Iaitu kita jadi salah satu orang on kepada duit banci ma. Tu nak ya tahu kita kat sana tu kena kadi. Kena kadi dengan tolong orang. Kita baik nak tolong demo tetapi kita tu jadi orang kena kadi. Tu nak ya tahu masa sekarang kena jaga. Nak baik nak tahu mana masa sekarang kena fikir molek sebab fok penipu fok ni nak itu duit ni dia cari keluar cari telah gitulah. Sama juga dengan kita, dia mau suruh kita gitu lomba duit. Jutu ATM. Awak tidak pandai weh nak buka banci ni. Awak tak ada pandai nak buka duit dalam tu ATM ni. Suruh kita lah orang pandai ni. Kita pun pergi buka. Tu so. Kalau masa kita pergi buka duit dalam bank ke saat ni tu, dalam tu ATM ke saat ni tu, jutu ATM tu ada kelong uncang pit untuk nak tengok atau pia mari ber. Pia ber duit, pia mana ada habisnya. Apabila kita pergi buka duit ke saat ni tu, kita jadi tuai banci mah ke saat ni tu. Sebab itulah kita kena jaga. Kita baik, kita orang tolong menolong tetapi bahaya mai kita. Kita kena jaga di segi ni. Je tepat teh kita tu banyaklah masa sekarang kita kena jaga. Jaga molek. Nak ya tahu kita orang baik, kita orang tolong orang tetapi kita nak tolong masa sekarang tu kita kena beringat kata. Sebab bahaya tu nak sapa kita dengan mudah. Kita tak ada mikir apa kita nak tolong. Apabila demo susah payah memanglah kita orang boleh tolong. Kita rasa nak tolong tetapi kita tolong ke saat ni tu bahaya klik kita. Hak ni lah kita mesti kena jaga. Kita mesti kena jaga benar-benar. Tu nak ya tahu masa sekarang duk jadi werau lah. Nak ya tahu fok mencaci fok penipu ke saat ni tu dia ada semua. Dia ada di segi ni patu beradu gi dia buat lagu-lagu pula. Patu dia mari apabila demo tupa demo galik kat mana dia mari di segi ni. Buat lagu ni pula. Dia duk musim gitu. Dia nak tukar teknik, dia nak tukar cara-cara sikit banyak Skoda lah sebab dia mau galik, dia mau tupa dah.
Tu kita kena jaga. Masa sekarang kita kena jaga banyak. Tu kita kena jaga dia agak. Tu nak ya tu masa sekarang dunia apabila maju, penipu pun maju, kita maju kita tu kita kena jaga juga. Kita nak maju sama dengan demo, kita kena jaga juga. Hak ni di segi kita orang Islam, kita nak maju sama dengan demo tu kita kena jaga juga. Supaya masa sekarang lah, kalau rasa kita tengok dalam social media kau hak ni tu, banyak kan demo dah buat klik, dah buat popo ke saat ni tu, kita kena tengok tu, kita buat tu kena apa orang panggil agama kita lari ke tak. Nak ya tak ada hak demo tak ada tutup orang ke saat ni tu. Siapa dalam telefon, siapa dalam platform mana-mana dalam telefon, dalam internet masa sekarang tu, pergi siapa demo rata-rata. Hak ni lah bahaya. Masa sekarang kita kena jaga molek lah anak cucu kita di segi main sosial. Main sosial ni bahaya lah sebab demo guna tak kena. Banyak orang guna sosial tak ada kena. Kalau guna kena cara, tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Kalau masa demo guna tak kena cara pasal ni bahaya klik kita, siapa orang tua kita, siapa demo ramai-ramai. Kita pakai guna sosial kena cara lah. Sebab sosial ni bahaya dengan bahaya. Kalau masa demo buat kena cara, tak bahaya. Tu. Sama juga kalau masa kita duk tengok duk werau masa telah lepas iaitu budak ke sana tu, orang tua main dengan terosak. Apabila budak main terosak ke sana tu, mak tu boleh luar, boleh buat apa-apa. Tetapi bahaya klik je anak dia. Kita masa sekarang jangan duk lock anak main terosak. Jangan duk lock duk main semata-semata main. Kita nak yo main terosak tu Skoda boleh juga Skoda tahu kata main lagu ning atau rosak ni lagu ning ada faedah lagu ning kita kena oyak. Kita dia main ke saat ni tu kita kena oyak cara-cara ya. Tak apa. Kalau masa kita lock dia mata main gitu, aja jadi galik nak buat bahaya kepada anak kita ke saat ni. Ada hak tu baik wairah, hak tu baik pemberita hak sangat kuat iaitu anak hak sehat molek. Anak tu baik mai 32 cukup sehat molek. Jadi apabila main terosak dengan halus-halus ke saat ni, dengan masa lama ke saat ni tu, orang biasa jadi orang autistik, jadi orang tak biasa, jadi orang cacat, jadi orang fikir. Sebab main terosak nah ya terosak bahaya. Tu terosak bahaya. Malaikat orang hak Panama itu tak bahaya. Iaitu orang tua ke saat ni kalau ke budak tu sekolah, mengaji kata cara-cara gitulah. Mengikut orang panggil lak wicakan dia. Ya ada juga cara-cara dia lah. Agak petamik buat berat buat besar lah di segi ni. Tu tempat kita masa sekarang. Tu kalau masa ada apa-apa baru-baru insya-Allah demo hodok ikut ni bolehlah siapa kalau masa ada apa-apa. Kalau masa ada maklumat baru kok tu kok ni. Kalau masa nak tanya apa-apa, kalau masa saya ada maklumat tu insya-Allah saya nak sapa. Kalau masa pemberita masa sekarang di segi digital ko di segi pacaran masa sekarang senyap dik. Ni saya nak sapa tak boleh. Masa sekarang senyap dik. Saya sapa dulu. Saya oyak dulu. Takut demo duk tanya dalam mesej ada duk tanya fake 4 fake 5 lagu mana. Kau dulu. Masa sekarang fake 3 tak ada siap lagi. Fake 3 tu tak ada sudah lagi, tak ada mula tak ada apa lagi. Nak ya masa sekarang di segi buku duit digital duit buku pacaran tu sinyak dik. Duk dia dulu. Tu tak ada apa-apa lagi. Ni di segi tempat teh kita. Patu pergi keluar negara sikit banyak kalau masa kita duk tengok dalam social media masa sekarang kita duk tengok lah dalam platform 2 3 4 5 platform dalam website masa sekarang no ya to ju falah kita sangat kuat. Sama juga di orang panggil di Yaman. Yaman ke saat ni tu marahi tu iaitu ia serai kapal laut. Kapal laut hok Mekah. Julak merah ni. Yaman ke saat ni serai kapal laut ju Mekah ke saat ni tu. Julak merah hok Mekah ke saat ni tu. Nah ya to kapal laut hok dia ke saat ni tu mulaka $100,000 hok ni. Ke saat ni. Hok dia ke saat ni tu. Hancur bisnya. Dalam pemberita lah tu bet lagu ni kata hancur bisnya. Hancur tara mano walah nah. Sebab gambar tak ada. Ada orang panggil ada kokuam, ada isi pemberita. Tu. Ni kata
sangat kuatlah penuh dalam pemberita dia kata apa? Keracui. Orang panggil kapal laut hok hakuk kapal terbang musuh kat ni tu. Hancur, keracui. Dia tu pemberita lagu tu. Ni yak tajulak mengah. Sama juga jufalah kita kalau masa kita tengok masa sekarang tu falah kita iaitu serai kelek for Yahudi ke sana tu. For ke sana tu nak yak tahu for dia mampus banyak. Dengan sniper ko hok sniper hok falah kita ni kita panggil sniper lah Tok Sewi. Kalimah tu jadi tubik jadi dia rebut dia nak pergi tak boleh lah. Sniper hok falah ke sana ni hidup itu for Yahudi ke sana tu mampus banyak. Mampus banyak. Kita tengok pasal ni lagu ni for orang dak buat zolen orang ni ke sana tu. For falah kita pergi surat pergi bedes sniper ke sana tu mampus banyak for dia. Mampus banyak. Sama juga dengan hot tubik iaitu for Yahudi ke sana tu. Kalau masa kita tengok dalam pemberita adalah isi-isi ya sikit ke sana tu. Nak ayat tu tepat for dia ke sana tu. Orang panggil hospital ko tempat bambak for dia tu banyak. Hospital hok orang cukup 32 apabila pergi dalam falah giduk rosak giduk karu for falah kita kelik mari for dia ke sana tu tak cukup 32 iaitu cacat lah. Habis kaki, habis tangan, ada kok tu, ada kok ni. Dari segi cacat, for dia banyak. Dari segi orang panggil perasak pun banyak juga. Dari segi takut ikut dia. Lon for dia kata ni tu takut ikut dia tu perasak tu banyak juga for dia. Nak ya tu banyak for dia. Apabila for dia hot dak segar molek. Give jumpa for dia kata ni tu. Sang dia kata ni tu. Apabila klik mari kepada negara falah ke sana tu mai tengok sadia tu tak cukup 32 ada setengah daripada setengah tu jadi takut lah nak pergi for dia ke sana tu takut nak pergi tapi kalau masa kita tengok dalam pemberita tubik tu Al Jazeera kon hok demo play ramai tu baik bahasa sia dah dia kata for Yahudi ke sana tu takut nak pergi takut nak pergi banyak ke fok tentera makan upah dok gi. Fok tentera makan upah. Hok banyak dok gi. Tu nak ya lengkap. Hok dok tubik, hok dok itulah hak saya mengisi sikit-sikit banyak hok dok tubik masa sekarang. Kalau masa hok pemberita tubik kau saat ni tu silap dan salah ke mana tu saya pun tak tahulah kalau masa dia tubik tu benar tu saya pun siapa benar. Kalau masa dia tubik silap dan salah tu saya pun siapa salah lah. Agak kita pahal lah di segi ni saya pun hak dok mik seperti biasa hak super tahan marai tu hak tu kena tutup bisnya lah. Hak cerak hak cacen tu tutup bisnya lah. Sebab itulah masa sekarang nak siapa pemberita satu-satu karo satu-satu cerita satu-satu berita ni payah sikit. Di segi keluar negara. Tu. Reka sikit kepada saya pertanding Skoda ni lah saya pun maklumat sikit banyak Skoda ni saya pun siapa Skoda ni kalau asal silap dan salah ke mana saya minta maaf lah hari ni Skoda ni dulu minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.